Assalamualaikum, selamat datang ke channel dah berabuk aku ni daripada YouTube ni. Channel YouTube aku lama tak update kan. Ramai cakap, Roy mana video YouTube, mana video YouTube. Aku buat masa ni memang sangat busy dengan banyak kerja. So video kali ni aku nak tunjuk satu video mengenai pasal bateri ya. So sejak aku main EV ni, aku lebih fokus kali ni pada EV. Dengan aku ada buat bengkel, alhamdulillah sekarang lebih selesa lah. Pantai bersih. So aku nak buat video mengenai bateri yang paling besar aku pernah bawa masuk. Besar tu bukan bateri tu besar, tapi bateri memang besar. Dia ada motor-motor yang boleh masuk. Antara motor yang boleh masuk Ziho AE4 macam ni, Ziho AE4 dengan EZI TS1. Okay, ni tengah on progress. EZI TS1 mana motor dia? Motor aku ada 2 biji. Aku ada warna oranye, aku ada motor warna biru. Biru hijau sikit, tapi biru lah. So bateri apa yang aku nak tunjuk ke korang? So inilah bateri dia. Aku ada buat masuk 5 biji bateri untuk masa ni. 84 volt, 185 Ah. So voltage paling low dia 77 volt, dia mati lah. So penuh dia 100.8 volt. Dia bergurauan BMS GK 300A. Ni serial number dah. Output current dia 900A. Continuous tu maknanya dia maksimum current dia boleh pergi sampai 900A. Tapi dia boleh just run dalam 6 ke 7 8 second sahaja 900A tu kau boleh guna. So berapa current yang paling selamat kau nak guna? Kau buang separuh. Atau dia ada kiraan dia. Kiraan dia kau boleh guna current yang paling selamat dan tahan lama bateri tu, dia tak stres, 300A. 300 ke 350A korang guna, bateri tu dalam keadaan selesa. Walaupun kau lock, kereta tu masih tak stres. Dia kalau 900A tu maksimum current dia dalam 6, 7 ke 8, 9 second sahaja boleh guna. Nanti dia blow balik. So antara motor dua yang ni boleh guna. Motor lain boleh guna tak? Tak boleh. Motor Yadia tak boleh pakai. Lion dia tak muat sebab baterinya panjangnya 2 kaki 2 kaki 24 inci. So tinggi lebar dia masih boleh muat, alhamdulillah. Tinggi lebar boleh muat kat semua motor EV lain. Panjang je gagal 2 kaki. So next project aku nak try masuk kat Yada Velek. So video kali ni aku dah siapkan motor sebiji lah untuk test ride berapa kilometer yang dia boleh pergi. So aku dah siapkan motor aku sebiji macam ni. Fork tinggi pak. Aku memang saja biar tinggi. Sebab aku nak buat lenjan motor ni. Tak nak sangkut-sangkut sebab Ziho ni motornya rendah. Tengok ni. Motornya memang rendah. So ini mau sebiji lagi AE4 yang menggunakan bateri 185Ah. Nampak? Tak nampak dia modi kan? Dia kedudukan dia memang cun-cun. Nampak ni? Cun-cun. So motor ni, dan izinkan tuan ni bagi aku bawa juga motor ni. Mungkin aku bawa motor ni 2 biji atau sebiji. Tengok. Sebab aku gerak esok, aku pergi ke Genting Highland. So pergerakan aku dari sini ke Genting Highland dalam 100 kilo, 100 ke 110 kilo pergi saja. So aku nak tengok lepas tak pergi dan balik. Aku macam ni kita bateri paling besar ni kan, rasa excited nak tengok dia berapa paling jarak dia boleh pergi. Sebelum ni kita jual 65, 54Ah, 73Ah, 80Ah, 100Ah, 120Ah, 135Ah, kali ni 185Ah. Kita nak tengok berapa jauh dia boleh pergi. Sebab kebanyakan player-player EV ni banyak yang nak cek laju, nak laju, tapi
Dua benda ni kau tak boleh dapat satu. Laju kau tak akan dapat jarak. Kalau kau nak jarak, kau tak akan boleh dapat laju. Tak laju macam mana tu? So kalau korang nak jarak tapi kau nak laju, kita bagi speed dalam 100, 110, itu dah okey dah tu. Tapi kau nak kopah lagi boleh, tapi kau pandai jaga throttle lah. Maknanya andai katalah kau, okey aku kali ni trip nak pergi jalan jauh, tapi kau yang berembak satu part, maintain highway, bateri cepat drain. Sebab penggunaan current, ampere tu tinggi. So macam mana nak lagi save? Kau bawa lah 100, 110. Tapi aku bawa 100, 110 makan current juga arah. Okey, tengok pada tune. Maknanya korang setting pick up kuat, current besar, tapi kau cut RPM kat 110. Tak boleh, dia makan current juga. Sebab kita pula dia terus pergi kan, PJEV kan, dia memang nak G-force dia tu. So untuk bateri kali ni kita pergi ke Genting Highland. InsyaAllah kita nak tengok lepas tak pergi dan balik. Aku harap lepas pergi dan balik. Sebab customer aku ada yang motor yang dah siap, dia try run motornya, dia kata dia maintain highway 110, 120, dah jalan 150 kilo, dia dapat bateri masih balance 56%. 150 kilo, speed 110, 120, balance 56%. Kalau korang bawa rendah sikit speednya 190, mungkin dapat 300 kilo. Betul? Sebab separuh pun dia dah dapat 150 kilo dengan speed. Kalau balance tu bawa slow sikit 300, InsyaAllah dalam tangan. Mesti dapatnya. Jadi kau pandai baca bateri, cara pemanduan, mesti dapatnya 300 kilo. Aku try masuk bateri ni dalam 5 biji. So next aku bawa masuk lagi 6 biji. Itu pun semua orang dah booking. Tak boleh ambil banyak, bateri ni mahal. So jom kita tunggu next esok. Aku tengah set up motor aku ni. Aku nak letak GoPro, nak tengok pressure tayar, meter. Ni meter Android lah. So nanti nak bawa, nak tengok jalan mana senang. So kaki GoPro semua dah ada. Standby esok, InsyaAllah moga dipermudahkan. Okay geng, kita ada 2 biji 2 biji bateri yang sama. Tapi itulah setup ni, rim 12 motor aku. Ni motor customer lah. Kita minta izin dia bagi Ini rim 14 bateri yang sama. So kita nak compare antara dua ni. Kalau ikutkan kiraan aku, mungkin rim 12 ni lebih jimat lah, sebab dia ringan sikit. Tapi nak tak nak kita try jom. Sebab aku berdua dengan anak aku. Ni anak buah aku naik seorang. Jom kita run santai-santai. Okay, sekarang bateri 98, 97 Aku lupa nak tunjuk. Nanti kita tengok motor satu lagi. Bateri tinggal berapa? Bateri 100. Okay, ni 100. Ni 90. Sampai. Okay, jom. Oi, sudah sampai Damansara Petronas. Bateri tinggal berapa? 90%. Jom teruskan perjalanan. Bila sampai BHP Gombak BHP Gombak Oh, memang cemerlang aku rasa bateri. Ini buat pemberat ni. Daripada rumah sampai sini kau tengok bateri 87% masih ada lagi. Kenapa sakit? Kena angin. Bateri yang satu lagi pun sama 87%. 13% saja. Aduh. Hari pun nak hujan ni. Aku rasa kat atas ni hujan ni. Macam mana nak naik hujan? Naik hujan. Lihat je. Hujan pula. Hujan pula. Lihat je sini.
Air, boleh kena air ke EV ni? Boleh lah, aku biarkan kat air lah. Biarkan hentak. Jangan buat sudah. Jauh jalan ni. Tunggu reda, kita jalan. Makin lebat. Jalan lah. Hujan pun hujan lah, jalan lah, santai-santai. Nanti orang kata motor tak boleh kena hujan ke? Boleh kena hujan tak bang? Boleh. Boleh lah. Let's go. Oi, makin lebat lah. Sampai mau naik puncak. Pasang GoPro balik. Tadi aku cabut dah sebab hujan tadi. Aku tak pakai casing yang waterproof. Reti 79 tu jalan naik atas. Tu dah tak nampak lah. Ambil gambar. Ambil gambar sikit. Abang tu sana. Nak rakam ada kau. Yeah, sudah sampai. Tapi kat mana satu? Motor mana? Wakil motor. Bang, wakil motor. Ni, tolong. Alhamdulillah, sudah sampai. Bateri tinggal berapa tu? 66%. Ui, naik. Mendaki memang makan garan lah. Mendaki memang makan garan. Dah, ilah, tak tahan kecing nak ni. Dah, jom. Dah sampai hotel, dah masuk. Layankan anak. Sebab anak ikut kan. Anak ikut, layankanlah kejap. Tu pun dia. Ni, anak buah. Layankanlah dia kejap. Dia dah berlompat. Oi, penat juga main lompat. Santai. Teruskan badan. Nak tebing. Obat. Aduh, cepat. Ayo mak pula. Jalan-jalan jap. Antara hotel ni dia adalah macam design-design macam dalam hutan. Ya, aku kalau zoom out tak cantik lah gambar. Tak cantik Jadilah kau nak datang sini boleh lah. Syok-syok, sonok. Tapi yang bergaya Sabtu Ahad lah. Pisang. Pergi hari biasa macam aku okey lah ni. Moga kawan-kawan yang tengok YouTube aku ni ada rezeki sampai ke sini. Aku sampai sini kali kedua. Nice. Yeah, I love Antara. Lemah lah budak ni. Sibuk je nak ikut konten sekolah. Morning guys. Morning. Bangun pagi kita tengok keindahan alam semesta. Denganya manis. Pagi-pagi ni. Kalau hari-hari ni macam punya pemandangan memang medang saja kat sini tak kejar. Ni yang tempat yang viral tu Antara Hotel Genting Highland. Tengok. Nak tengok view gabus lah. Nanti tunggu ada gabus mari, kita rekod sikit. Aduh, saya perut dah. Nak melepas sekejap. Naik kereta kabut. Melayan kanak-kanak riang. Melayan anak-anak riang. Jalan. Naik. Takkanlah dia tengkorak Indonesia lagi juga. Mana? Kat China tak seram, sini seram.
Gabus kau padu-padu punya. Pakai kaki besi. Nampak? Tak tahu selekor mana depan ni. Penuh tanda tanya. Okey, jalan sudah, pusing-pusing sudah. Mari. Pulang. Motor kunci satu je. Ini tak kunci sebab motor aku. Alhamdulillah, tak ada apa yang gaib. Bateri tinggal 66% Jom, Ferrari. Ada duit pun aku tak nak beli. Bye-bye antara kau dan aku. Jumpa lagi. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat pulang dan sambung kerja. Bergambar kejap. Bukti kita sampai di Skyworld. Dah. Jom. Okey geng, kita ada sahabat dari Banting datang ke Genting sebab nak bawa motor ni nak rasa EV macam mana benda denyut Mantap, hati-hati jalan. So aku naik kereta lah. Jom Okey, jalan hati-hati. Bateri berbaki 60%. Tapi ni jimat lah ni. 65% lagi. Dia jimat 5%. Pakai fast drive. Aduh, tadi dia orang dah jalan. Aku nak singgah jap. Beli buah berangan buah berangan beli 2 kilo. Lepas tu aku nak kerja dia orang. Dia orang dah sampai dah. Dia orang mau laju ni aku rasa ni. Itu motor. Jom kita tengok bateri tinggal berapa persen. Tak ada rekod aku doang atas highway. Nanti orang kata aku tahu motornya. Orang tak percaya pula. Macam mana orang? Bagus ni. Okey. Kan ada kunci tak? Alhamdulillah sampai. Tak ada kunci lah ni, dia orang bawa kunci. Aku rasa ini jimat sikit lah bateri kat motor ni. Sekejap, cek kunci sekejap, tengok berapa persen. Ni kunci. Tadi dekat sana 60. Masih nak turun tu kan. 60 62 Aku tengok video balik. Jom kita tengok. Ni kuncinya satu lah ni. Okey, salah. Jom kita tengok. Ni kena tekan sikit lah. Mana ni? Ni lah sini. Tengok berapa persen. Welcome to jungle. Cepatlah panas ni. 37 37 pergi balik 37%. 200 lebih kilometer. Tengok ni pula. Ini tekan lock. Ada problem sikit. Okey, tengok ni pula. 42%. So aku ingat lulus lah BT aku. Alhamdulillah. Sebab dia makan sikit. Sebab naik naik Genting kan, dia gunakan tenaga yang agak keras juga lah kalau naik. Kalau BT yang 65 AH, aku rasa kalau dari bawah kau naik sampai atas mau hilang 30%. Uish, mantap. 185 AH. Rim 12, setup current mode 1 aku rasa 120A. Yang sana 5 drive. 5 drive ni aku pun pening sikit nak bagi kiraan dia. Tapi aku buka current dia tinggi ni. Aku buka current dia mode 3 dalam 500.5. Mode 1 dalam 200 something lah. Memang nice lah. Sekejap aku nak kemas sekejap. Nanti aku buat video sikit apa pengalaman aku naik motor ni ke sana. Okay, morning semalam aku balik. Saya letak motor parking, berborak kejap, aku terus tidur. Pagi ni aku bangun.
So kita tengok bateri lah. Ini masa pergi pun tak full charge sangat kan. Berapa lah awal-awal video aku pergi 97. Tak silap. Tengok ni 38%. 38%. Tengok balik sekejap. 34%. Ni 44. Semalam 42 rasanya. 42 kan. Bila dia dah rehat, bateri dia akan naik balik lah. Tapi 44 tu bila kita run lah, dia cepat balik turun. Dia turun balik ke 42 starting. So sekejap aku nak kaji dulu berapa persen masa turun. Nak kena on balik GoPro aku. GoPro bateri penuh siut. Memory card penuh. Lepas tu itulah masa sini pandang aku. Lama kipas tak hidup pula. Masa aku nak on the way balik, member pakai motor kan. Member tu dah banting tau. Bila dia banting, dia tanya aku, "Oi, pergi ride ke?" Aku kata, "Pergilah ride." Mana pula aku pergi ride. Genting lah nak tengok bateri. Kata nak datang. Kalau macam tu, kau datang dengan mall, kau ambil lah kereta aku bawa sini. Sebabnya apa tahu, kita tak nak lah kan bila apa-apa hal. La ilah Allah, jatuh pula. Kan apa-apa hal, kalau ada problem, angkat terus lah. Malah lah nak repair TV jalan. Sebab kita buat video untuk jarak, bukannya untuk speed ke apa kan. So kalau ada problem apa, angkut je lah. Dia pun datang sama aku dengan Jemal. Dia ambil kereta aku buat sana. Dia pun nak try masa waktu balik. Kita bagi lah masa waktu balik dia bawa. Lepas tu korang jalan dulu. Yang video tu ada irak kan. Kau jalan dulu. Aku nak singgah Genting Sepah. Aku nak beli buah berangan. Genting Sepah kan ada buah berangan kan. Aku kalau sampai Genting Sepah wajib beli buah berangan tu. Sebab kat banyak tempat tak ada. Situ je ada. Petaling straight dulu aku pun kadang pergi ada. Bila aku dah beli, tengok share location dia, live location. Mak dia dah dengan aku jauh dah belas-belas kilometer. Beli. Aku pun nak speed dah, nak kerja. Tak boleh petang kan. Bila petang kita nak laju pun macam mana. Orang dah start balik kerja, nak jam. Berhujungnya dia dah sampai rumah dulu. Dia sampai rumah dulu, adalah sikit-sikit hujan basah. So perjalanan balik tu aku tak ada video. Nanti orang kata, "Alah Roy, kau motor naik towing lah, apalah kan." Biasalah kadang orang ni kan. Aku dah tunjuk video, aku dah jujur lah. Berapa kilometer bateri tu boleh pergi kan. Kalau ikut kiraan aku sekarang, bateri 100% sampai ke BHP baru guna 13%. BHP tu, start BHP tu dah start naik bukit. Naik bukit tu. Bila dah sampai, aku sampai kat Gotong, aku U-turn, aku pergi 7E. Itu dah start naik ah. Itu bateri berapa aku tak ingat lah. Nanti tengok video balik. 77 kan, tak silap aku. 77. Bayangkan lari 87 sampai situ je dah 77 kan. Mungkin dah 10%. Dah makan 10%. Maknanya banyak padahal tak jauh pun Kelang kat situ. Daripada situ ke BHP ke situ, aku rasa BHP ke Gotong lagi dekat. Tapi dia makan bateri banyak. Sebab apa? Mendaki. Bila mendaki ni memang karen kuat dah. Daripada Gotong aku unjuk sampai atas hotel, bateri tinggal 60 something Betul tak? Maknanya makan banyak. Maknanya mendaki banyak makan karen. Lagi aku dengan anak aku berdua, anak buah aku seorang. Sebab tu bateri dia yang motor oren tu lebih. Sampai sini 44 tadi kan. Aku punya 37 kan. Maknanya beza banyak juga sebab aku naik berdua, dia naik seorang. Tapi dia hari 14, ikutkan hari 14 pun agak berat sikit. Tapi itulah, cara pemaduan dia follow aku je belakang. So untuk aku nak habiskan video ni, aku rasa macam tak fair pula. Balik tak ada video. Aku try. Esok dia ada ride ke PD. Geng-geng skuter skuter Cina tu, yang macam Vespa tu kan. Dia ada gathering dekat PD. So
Aku ingat aku nak menyemak dengan diorang kan. Kita bukan nak laju pun. Sebab aku punya target, bateri ni boleh pergi berapa dengan kelajuan kita. Kelajuan kita bukannya kelajuan makna nafsu kita. Kita ikut kelajuan yang ditetapkan oleh kerajaan. Makna 110, 190 maintain kat highway macam tu. So tengok, esok aku nak pergi ke PD. Kita PD, aku rasa sini ke PD. Aku bukan ke PD dulu tau. Aku ke Banting dulu, ke bengkel Jemal. Bengkel Jemal aku sini ke bengkel Jemal pun dah 50 something lah. Dari bengkel Jemal ke sana pun 100 tu. Aku rasa pergi balik mau 300 tu. So aku kena standby juga aku charger kan. Malah kita ni buat something kan. Kalau ada rosak lah malah nak besarkan orang. So kita prepare siap. So aku try pergi PD. Kita tengok dulu berapa kilometer. Aku dari sini ke Jemal, aku akan buat 50 kilo. Aku akan screenshot lah apa Google Map aku. Lepas tu dari Jemal ke PD berapa kilo aku akan screenshot juga. Sebab kali ni video genting ni aku tak screenshot lah berapa Google Map kilometer dia. Aku tengok, aku set on dekat meter, tapi aku tak tunjuk korang berapa kilometer asal dia. Nanti orang tak percaya. Okay, aku nak siap-siap prepare untuk motor untuk esok. Aku nak charge. Nanti orang akan tanya, charge berapa jam pula Roy? Kau tak tahu berapa jam? 185 AH korang bahagikan dengan 15A yang aku bagi korang charger kalau korang beli bateri kat aku. Jawapannya jadinya 12.3 kot. Maknanya 12.3 tu 12 jam lah. Lama kot. Bateri dah besar, memang itulah dia. Lama nak penuh. Kalau kau nak lagi cepat, kau nak pakai charger yang power kan. Bateri ni boleh support sampai 45A rasanya charger. Sebab bateri ni besar, kau nak bagi dia masuk kuat current, dia boleh terima sebab dia besar. So aku biasa charger, aku charge dalam 20A lah. 20, 22A. Sebab aku malas nak tinggi-tinggi sebab aku nak kerja apa. Aku hari ni free. So aku buat kerja. Nak ride-nya esok. So aku charge relax je lah. Lepas tu lagi satu, kalau korang charge yang pakai M besar-besar kan, bila bateri tu dah start 99% kan, kau kecilkan balik pergi ke 10, ke 8A. Ada memang lama. Pastikan kau ada masa lah masa tu. Memang lama. Sebab apa kau kena buat macam tu? Bila bateri dah nak penuh tu, BMS tu bekerja keras untuk balancing kau punya sel tu. Sel tu ada 24. Dia akan bekerja keras untuk sel tu. Sebab tu bila charger, bila dah nak penuh, dia akan kecil kan. Dia punya M kan. Maknanya kita awal-awal kita dah kecilkan dulu. So baru boleh dapat bateri tu charge betul-betul penuh. So korang kena buat macam tu Okay lah, aku nak prepare jap. Nanti ada masa aku cerita lagi apa yang best. Apa? PD pula Kan pukul berapa Mana jam sini. So aku nak kena pergi Kacung Darat dulu. Dalam kilometer 50 km dengan keadaan bateri 96 volt 96 volt. Dia ada radio. So daripada apa ni? Kacung Darat nak ke PD aku rasa 80 something So 50 tambah 80 dah 130 km. Nak tengok lepas tak pergi balik. Dalam 260 siut. Jom santai. Dah jom, let's go on. Pergi GM je makan, lapar. Ada pesta makan kat sana. Jom. Jangan cakap abang. Jom. Jangan cakap abang berat. Abang berat. Hilang 3. Jap, singgah makan jap. Kat GM Kelang ada pesta makanan ni. Alah, kita makan apa yang boleh capai je. Jalan terus. Ini Maggi nyam-nyam sai. Air balang Syam. Oh, ni air balang Syami. Air balang dia ni. Tengok harga diorang pun tak ada dah keras sangat. Ada setengah-setengah diorang buat festival makanan harga kan. Lagi makanan Thailand. Ngeri harganya. Aku nak makan apa ni, aku nak cepat je ni. Di 88%. Merembat tadi kejap. Bengkel Jemul tak lah. Rupanya diorang dah tunggu kat Petronas. Jom bang, kita pergi Petronas. Budak-budak sudah tunggu sana lah deh. Mana? Bengkel Andy? Mana? Tak ikut. Kau nak charge kau? Tak ada? Apa? Ke member kau?
Okey, kelas lonceng ada problem sikit. Itu okey ni. Bateri masih 80%. Dah robong rat merembat kat ni. 100, 110, 100. Cemerlang Amol lah. Ni batu laut dah Amol. Nanti ada pot. Ada masa kita lepak sini kita healing-healing kat sini. Habis mandi ada selut? Tak ada? Okey. Tak ada, tepi-tepi tak. Nyaman ni. Nanti kita buat camping pakai EV. Ada kipas, ada charger, ada lampu, ada TV. Pakai charge bateri daripada EV ni sendiri kita hidupkan. Semua boleh function. Nice. Ayak-ayak dan air. Angin air. Isi minyak je, isi minyak. Isi minyak, isi minyak. Ni apa? Ini apa ni? BP. B. Maksudnya? Hai, korang ni isi minyak. Tadi macam dah isi minyak. Ni isi minyak lagi. Cantik pun tu. Nak jemol. Apa benda isi minyak? Petrol. Isi minyak. Isi minyak. Kita bang nak isi apa? Isi perut. Kita makan kat sana. Sepang exit Lukut. Masuk Lukut ni. Dia nak masuk PD dah tu. Tak. Bateri tak berapa tak, kamera apa, meter hang pula. Meter berapa bang? Tak jalan kan? Aduh, lemah lah meter ni, boleh hang pula. Bonggol tinggi lah. Kawan kita mana? Meja mall tu. Nak ada kemau. Tu. Tak ada kemau. Nampak? Itu kawan kita kan? Kalau bawa jalan-jalan lah. Nak ada kemau. Tu. Tu. Kat sini. Turun. Kat sini. Mana? Tu. Oh, diorang lepak. Kumpul. Ini bukti bukti yang aku dah sampai. Pantai Cahaya Negeri. Oh, sini diorang boleh mandi Nice lah. Terlindung sikit dengan laut besar. Dah lama aku tak lepak PD sebenarnya. Tapi banyak pantai yang menarik juga.
Tak ada isu kemah kat sini. Ni bawah pokok redup. Tenang. Baru aku tahu PD banyak gila pot mandi. Tak ada pot sini ngam juga ni, redup. Ke sebab dah petang kan? Dah petang kot. Biar ada je pokok berteduh sini. Mandi kat sini boleh. Pasir mana. Diorang boleh jalan sampai sana. Sampai kaki okey lah tu. Tenang ribu jiwa. Tak bawa baju bang. Abang bawa baju boleh mandi kejap. Ni antara satu pot baik kat ni. Tu bawa budak-budak kan. Sana banyak gila pot untuk berteduh. Belah sana laut, sini pun laut. Sini dia adalah terlindung sikit dengan jambatan ni. Bolehlah bawa anak aku ke sini. Nice lah juga Selalu pergi Pantai Kemang Teluk Kemang dengan apa lagi satu lagi tu. Ini aku tak pernah pergi sini. Menarik. Ni. Dah lepak sini. Geng-geng. Ramai. Mana? Ikan bakar. Kat sini ada ni sikit je. Aku tak boleh kot. Kita kena balik dengan maghrib. Aku okey je. Lepas tu berdua tu. Okey. Dua boleh 50%. Boleh. Orang nak pulang lah. Bawa agak lah motor ni. Pulang. Diorang nak gerak pergi makan ikan bakar. Ikan bakar ni giging mati. Giging angah. Ni giging ramai lah ni. Cantik lah. Wow. Nice. Jangan terjebak sudah. Okey geng, kita pulang dulu. Tengok bateri tinggal berapa. Alamak, berapa pula? 61 51%. Perjalanan balik 100 lebih. Harap selamat pergi dan pulang. Pergi selamat alhamdulillah. Pulang jom. Harap sampailah rumah. Ini bateri. Hei, bateri tinggal berapa ni? Bateri tinggal 30 lebih oi. 73 kilo lagi. Bateri sampai ke tak sampai. Harap sampai lah ni. Maintain speed. 70-80 je lah boleh. Tak boleh laju dah. Okay geng, aku lalu luput dah tadi. Waktu Pulau Sepang aku ingat terus masuk highway je. Bateri tinggal 37%. Balance kilometer 70 kilo lagi man. Sampai tak sampai ni? Sampai tak bang? Oi, sampai lah. Let's go. Bismillah. Arena Dengkil lagi 42 km. Bateri tinggal berapa ni? 28%. 40 kilo lah. Aku rasa sampai ni. Sampai insyaAllah. Jom kita relax dulu. Ini pun sudah habis. Memori sudah habis. 28 nanti sampai nanti dia hadap. Lepas tu datang sini banyak. Dia akan naik sikit. Betul. Jom. Kita minum sekejap, rehat sekejap. Makan dulu arena Dengkil. Lapau. Buntut dah tajam kata. Dah sampai Klang. Ya. Alhamdulillah sampai Kampung Delik. Last dengan kelajuan 40-50 saja. Kampung Delik. Ya. Tapi rumah tak ada orang pula. Bini aku mayau. Aduh, macam mana nak masuk rumah? Lupa pula buat kunci. Kampung Delik. Alhamdulillah sampai jua di rumah Dan. Api nak dimakan aja lagi. Makanan lagi. Bateri tinggal berapa geng? 8%. 8%. Alhamdulillah. Rehat dulu, tidur dulu. Esok kita buat analisa balik. Sampai rumah, alhamdulillah. Bateri kan dia dah habis lah kira.
8%, 5%. Dia dah habis satu kiranya. Dia tak boleh ditinggal lama Kalau korang bateri yang 8%, 10% atau bawah 20% lah. Bila korang balik, kau yang biar 2-3 hari. Memang melingkup jaga bateri. Dia akan drain sendiri. So kalau kau nak parking, kau charge. Charge at least dalam 30 atau 40%. Lepas tu kau off, tak ada hal. Kalau jadi cantik 50-60% ke atas ngam. Lepas tu kau nak biar 5 hari ke seminggu ke, tak ada hal. Ni bateri dah koyak. Kita charge tembak jap berapa A ni, 18A. Aku tembak 18A jap. Ini bukan ni. Ini charge accept apa, motor bini aku. Accept balik. Tembak terus. Bagi penuh. Nak penuh pun berjanggut juga mendatangi. Okey geng, alhamdulillah selesai surah. Tak sini ke? Tak sini. Pegang ya. Alhamdulillah selesai ride aku ke Genting Highland dan PD naik berdua. Alhamdulillah berjaya pergi dan balik. Berjaya. Pergi Genting balik aku tak ingat dah. 42%, sebiji lagi 37%. Aku naik berdua dengan anak aku. Anak buah aku seorang, dia 14. Rasa lebih kurang je jadi berat tu. So bila pergi PD, anak buah aku tak ada. Dia naik berdua juga motor, tapi dia tak ada. Aku dengan anak aku je lah. Gamble je lah pergi berdua kan. Balik pun kita orang dah terasing lah dengan geng-geng motor. Berapa bempa pun. So selamat pergi dan balik dengan sampai di rumah tanpa jas. Itu yang paling penting sebenarnya. Hujan ke apa itu sebenarnya tak ada halnya bagi aku, tak ada halnya. Hujan je pun, bukannya lipu peti ke puting beliung ke, itu masalah lah. Ini hujan je, steady je. Motor Zero ni kalau standard kena hujan je ada masalah sikit. Kau masuk mana masalah. Bila kau dah modify, aku dah modify semua wiring semua aku, yang benda-benda sistem dia semua aku tak nak pakai. Kita lebih pada utama on, start, jalan. Sistem tu tak payah So pentingnya cerita video ni aku buat untuk bateri lah, bukan pasal motor. Bateri 185Ah aku berjaya maksimum capai 274 km. Dia 300 meter boleh sebenarnya. Sebenarnya boleh 300 meter, 310 aku rasa mungkin sipis-sipis lah. Sebabnya bila aku compare jalan aku ke Genting, bila kita mendaki bukit memang kuat current Sebab aku ke Gombak pun guna 13% je. Ikutkan bukit tak ada sangat highway kan. Memang ada bukit sikit. Tapi bila naik Genting tu, orang tahulah naik Genting kan memang pacak kan. So sampai sana berapa 66%. Daripada Gombak BHP tu dah start naik bukit tu sebenarnya. Sampai sana bila balik sebiji motor 37, sebiji motor 42%. Biaya tu, itu pun dah 200 lebih kilo lah, 220 rasa tu. 220, 240 sebab aku kat Genting aku pergi pusing gotong lah. Pergi sana lah berteduh hujan kan. So bila pergi PD pula, aku dari sini pergi ke Banting dulu dah 50 lebih, 50 kilo, 53 kilo. Sebab aku ada jalan masuk. Bila 50 kilo ni jalan lain, tapi bila aku jalan dia, aku ikut jalan highway lain. Yang ikut jalan highway tu 53 kilo. So daripada member aku punya bengkel tu pergi jumpa Jemol di bengkel Angan Garaj tu dah 80 lebih. So pergi balik total 274 lah. Aku rasa macam tu lah. Sebab bila aku tengok GPS lain, jalan lain-lain pula 274. Kalau aku kurangkan pun mungkin 260 something. Okay, bateri aku sampai sini tinggal 8%. Tapi bila kau bawa dia akan drop lah sampai 2%, 5%, 4%, tengok pada kita pulas. Aku sebenarnya start bateri tu 20%. Aku punya current aku buka 300A untuk mode 3. So mode 1 tu aku kira totally dalam 120A. Aku kurangkan sikit current ke 100A. Aku kurangkan lagi ke 80A sampai rumah. Bermakna sekiranya aku pakai current mode 1 tu just 80A je,
Dia boleh pergi 100 80A tu. Pergi 100 boleh, aku rasa boleh. Sebabnya kita kan nak bawa pun nak sedap. Aku pula naik berdua, pick up nak kena kuat sikit, lajak kena kuat sikit. Tu aku buka 120A. Sekiranya aku memang jalan seorang, so aku pun tak ada nak dikejar sangat. Kita ride dengan budak-budak macam Bempan. Diorang kalau tahulah budak-budak ni kalau kat highway mesti diorang popahnya nak locknya. Takkan kita tengok saja. Kita pula jenis EV ni pick up top. Memang ringan, memang tak ada bohongnya. Pulas memang pergi on spot punya. Kita pun layan mood 1. Racingan diorang tu mood 1 je tu. Takkan mood 2 mood 3 pun. Mood 1 relax sikit sebab kita memang nak sayurkan orang je. Tapi kita nak jalan jauh ni, kita nak balik lagi ni, bateri nak kena guna. Video pula kita memang tak nak cas langsung. Macam mana pun aku memang tak nak cas. Tapi sampai juga rumah. So aku rasa pada pembeli-pembeli bateri 185Ah aku ni, kalau korang betul-betul nak jarak 300A, mood 1 korang tu kena 80A je. Maksimum 80A. Mana kau pula macam mana perginya macam itulah kau kena redor. Sebab kita mesti nak cik kilometer bukan kelajuan. Tapi kalau korang nak ride dalam 150 kilo pergi balik, kau boleh lah pakai mod 2. Mod 2 tu mana kau boleh pakai 150A. 150A tu ke 12, 13 tu dah jejak dah. Cuma dia lambat dah sampai dia. Kalau 300A, kau pula boleh cepat ke 1415 tu cepat. Tapi cepatlah kelajuan tu capai, cepatlah bateri tu habis. Contoh lepas ni kalau budak kata, jom ride. Okay, kita tengok ride berapa kilo. Ini pergi balik ni 150 kilo ni. Agak-agak ada orang pergi racing sekejap-sekejap boleh layan ni, sayurkan orang kan. Kalau kita ride dengan budak-budak EV, kita terfikir balik. Kita memanglah bateri dah besar 185A, tengok juga kawan-kawan. Kalau kawan-kawan bateri kecil, kita kena follow diorang lah. Macam tu lah. So untuk video ni berjaya. Aku rasa sonok betul. Sebab kebanyakan kadang orang tanya, Roy, bateri ni 65Ah ni berapa jarak boleh dapat? Aku akan cakap 100 ke 120 kilo lah. Tapi nanti diorang set up macam mana pula? Diorang bantai 5000 watt, current 300A. Macam mana dapat 120 kilo? Lepas tu bawa pula tak pernah selalu. Pantang orang cabar atau pantang ada ruang, kefilat memang lock. Tak akan dapat 120 kilo. EV ni dua je. Satu benda je kau boleh dapat. Kau nak jarak, kau tak dapat laju. Kau nak laju, kau tak akan dapat jarak. Itu je kau ingat. So next, aku sekarang pakai 5000 watt 4 wire controller EM150. Aku ingat aku nak downgrade, aku nak pakai 3000 watt 7 wire WP. Aku nak kurangkan sikit current lagi. Sebab aku fikir balik masa bawah kan, kita nak jalan jauh, hak tinggi-tinggi buat apa? 3000 watt 7 wire pun dah cukup dah. Sebab apa tau? 3000 watt 7 wire, kau buka current 200 contoh. Kau ambil 5000 watt, kau buka 200. 3000 watt ni pergi dulu tau. Sebab dia punya magnet kurang lebar. So dia current dia guna tak berapa banyak pun je dah padu. Cuma kelemahan dia tak tahan panas lah. Dia tak boleh terima current banyak macam 5000 watt 7 wire. 3000 watt dengan 5000 watt. 5000 watt ni current dia boleh banyak, so dia lagi kuat agresif. Tapi misi kita bukan nak laju. 3000 watt 7 wire dah memadai. Kita dapat jarak. Kau nak naik genting bukit pacak mana pun kau boleh naik, kau jangan risau. Cumanya bila kau pakai 3000 watt 7 wire, kau tak boleh lock dia 105 lama-lama. Nanti dia heat panas. Dia tak berapa tahan untuk panas. 5000 watt boleh tahan panas sebab magnet lagi tebal, coil lagi besar. Cuma dia kena guna current yang banyak. Yang ini tak perlu current banyak untuk laju. Okay, korang faham lah lepas ni. So next video aku nak buat apa video lah, aku pun tak tahu. Aku decide dulu lah. So mana yang dah tengok channel aku dah lama dah tak update yang terbaru, ini tergerak hati aku nak update sebab bateri 185Ah. Dan akan ada berita yang baik. Aku punya team Roy Garage, Orang Pro Garage, kita orang kira bekerjasama lah dengan
RZ Mental pun aku pun tarik dia sikit-sikit untuk tolong aku. Kita orang akan buka kilang bateri lithium untuk player EV. So kita akan bagi yang harga terbaik untuk korang lah. So jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.